Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama diberi Alia Putri Damia binti Hamdan dari SMK Datuk Perdana dengan kod sekolah DEA 0040. Berdirinya saya di sini membawakan liputan tentang 5 ciri murid sejahtera dalam rancangan pendidikan Malaysia. Ciri murid sejahtera yang pertama ialah berkemahiran. Murid yang sejahtera mempunyai kemahiran 421. Ciri murid sejahtera yang kedua ialah beradab. Adab merupakan asas untuk melahirkan insan yang berkaliber. Ciri murid sejahtera yang ketiga ialah berilmu. Murid yang haus akan ilmu bukan sekadar lulus peperiksaan. Ciri murid sejahtera yang keempat ialah berdaya tahan. Murid yang menjadikan kegagalan sebagai anak tangga untuk mendaki ke menara gading. Ciri murid sejahtera yang kelima ialah berkeyakinan. Murid percaya pada diri dan berani bersuara untuk mencapai kejayaan. Kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera merupakan kompas utama bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang berkaliber serta cemerlang.